dialog tak sampai, Okey, ulang okey. balik sampai dapat. Okay. Itulah cabaran dia. Okay, sebab kau dah buat short film, Ha. adakah pelakon kau menggunakan skrip yang kau tulis tu 100%? Atau dia olah balik skrip? Aku tengok je dia orang skrip aku tu kan. Tengok dia orang ikut tak. Okay. Tapi kalau dia nak ayat dia sendiri, aku bagi je. Bagi Tak je. sebi aku suruh apa khabar, aku pun cakap apa khabar. Kira-kira Tak kau juga okey lah, tak ada permasalahan. Kau ni apa khabar? Kau ni apa hal? Awak ni apa hal? Ayat sendiri aku lebih suka hati kau lah. Janji tak lari janji tu. Okay. Kira kau tak ada permasalahan. Tak ada masalah. Kira kau terbuka lah. Terbuka, aku terbuka. Faham? Pada kau, lepas dah jadi kau terbuka macam tu kan, adakah sebenarnya ia memberi kebaikan kepada filem kau, short filem kau? Ke kau rasa sebenarnya benda tu hanya nak menyenangkan pelakon kau? Tak juga, bergantung pada jalan cerita lah. Kalau jalan cerita tu tak lari sampai okey, on je. Tak semestinya cerita kau nak ni kan.